Akhirnya penantian penyokong Harimau Malaya berakhir apabila Tan Cheng Ho mengumumkan senarai 26 pemain yang bakal membawa cabaran Malaysia ke saingan ASEAN Hyundai Cup 2026. Nama pertama yang pasti menjadi perhatian ialah Hadi Fayyad. Ramai masih ingat, Hadi pernah mencipta sejarah sebagai pemain Malaysia yang berhijrah ke Jepun pada usia muda. Selepas beberapa musim kembali beraksi di Liga Malaysia, Hadi kini sekali lagi memilih untuk meneruskan karier di Jepun bersama Vencedor Mi. Kepulangannya ke Jepun membuktikan dia masih mempunyai nilai di pasaran luar negara. Kini, dia kembali menyarung jersey Harimau Malaya dengan misi membuktikan dirinya masih mampu menjadi penyerang utama negara. Turut mencuri perhatian ialah Richard Chin. Pemain berdarah Malaysia ini kini menyertai Ross County di Scotland selepas mempamerkan aksi yang cukup konsisten di England. Richard mempunyai kelebihan kerana boleh beraksi di beberapa posisi termasuk pemain tengah, bek kanan dan pertahanan tengah. Fleksibiliti seperti inilah yang sangat diperlukan dalam kejohanan singkat seperti ASEAN Cup kerana jurulatih mempunyai lebih banyak pilihan apabila berdepan kecederaan atau penggantungan pemain. Seorang lagi pemain luar negara yang dinanti-nantikan ialah Wan Kuzain Wan Kamal. Bekas pemain sistem pembangunan MLS, ini kini menyarung jersey Sporting Club Jacksonville ataupun Sporting JAX di Amerika Syarikat. Wan Kuzain terkenal dengan ketenangan ketika mengawal bola, hantaran yang berkualiti serta kebolehannya mengawal tempo permainan. Malaysia sudah lama mencari pemain tengah dengan profil sebegini dan ini mungkin peluang terbaik untuk dia membuktikan kemampuannya di pentas antarabangsa. Selain itu, pengalaman Paulo Josue dan Mohamadu Sumare juga cukup penting. Paulo masih menjadi antara pemain tengah paling kreatif yang dimiliki Malaysia. Visi permainannya serta kebolehan menghasilkan hantaran terakhir boleh membuka ruang kepada jentera serangan. Sumare pula membawa kepantasan, pengalaman dan keberanian melakukan larian di bahagian sayap, sesuatu yang memang sinonim dengan corak permainan serangan balas Tan Cheng Ho. Dari segi taktikal, admin rasa formasi 4-2-3-1 adalah pilihan paling sesuai. Wan Kuzain boleh bertindak sebagai pemain yang mengawal tempo permainan dari bahagian tengah. Manakala Paulo Josue diberi kebebasan untuk mencipta peluang di belakang penyerang. Richard Chin pula boleh digunakan sebagai pemain tengah bertahan atau bek kanan bergantung kepada situasi perlawanan. Di hadapan, Hadi Fayyad boleh menjadi sasaran utama, sementara Sumare menggunakan kepantasannya untuk melakukan serangan balas di bahagian sayap. Bagi admin, sasaran minimum Malaysia mestilah mara ke separuh akhir. Namun jika pemain-pemain luar negara ini cepat menyesuaikan diri dengan sistem Tan Cheng Ho dan pemain senior seperti Paulo Josue serta Sumare mempamerkan aksi terbaik mereka, tidak mustahil Harimau Malaya mampu melangkah sehingga ke pentas final.